Halo, selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan bincangkan bahagian paling penting dalam kertas dua matematik SPM. Saya tahu apabila SPM semakin dekat, ramai pelajar akan fikir apakah topik yang sepatutnya perlu letakkan lebih banyak fokus. Jadi hari ini saya luangkan sedikit masa untuk kongsikan tentang kertas dua matematik SPM ini. Jadi sebelum kita dapat lihat topik apa yang lebih penting untuk kertas dua ni, kita lihat dahulu macam mana bentuk soalan untuk kertas dua ni. Jadi saya percaya semua pun sudah tahu bentuknya, cuma yang di sini saya nak terangkan lagi tentang bahagian mana yang lebih penting. Jadi mari kita kaji dahulu. Untuk kita punya kertas dua ni, kita sebenarnya ada 3 bahagian. Bahagian A, B dan C. Untuk bahagian A itu adalah soalan pendek dan di sini ada 10 soalan. Dan di sini jumlah markahnya adalah 40 markah. Dan biasanya kita akan perhatikan setiap soalan tu adalah di antara 3 sampai 5 markah. Jadi untuk bahagian ni biasanya soalannya adalah lebih pendek. Dan kita teruskan dengan bahagian B. Kita akan ada 5 soalan dan ada 45 markah. Setiap soalan ni adalah di antara 8 sampai 10 markah dan untuk bahagian B biasanya dia akan pecahkan kepada A, B, C. Dan ada lagi satu ciri yang sangat penting untuk bahagian B ini adalah biasanya dia datang daripada satu bab yang sama untuk setiap soalan tu. Dan untuk bahagian C pula kita akan ada 2 soalan dan kita pilih satu. Kita ada 15 markah dan setiap soalan ni biasanya terdiri daripada A, B, C daripada bab yang berkaitan. Jadi biasanya bahagian C ini akan ada satu soalan di mana dia terdiri daripada beberapa bab. Dan beberapa bab tu dapat dikaitkan lah. Jadi bahagian C tu biasanya adalah soalan situasi lah yang anda kena faham betul-betul. Jadi di sini saya nak cuba tanya anda. Bahagian manakah yang mempunyai markah yang paling tinggi? Jadi saya percaya semua pun tahu adalah bahagian B iaitu dengan 45 markah. Dan satu ciri yang sangat penting di sini kenapa bahagian B ini adalah watak utama untuk kertas dua ni adalah sebab setiap soalan ni biasanya daripada satu bab yang sama. Maka kalau anda fokus kepada bab tersebut, anda dapat skor dengan betul-betul kalau anda hanya fokus beberapa bab tersebut. Jadi di sini saya juga nak ingatkan semualah. Sekarang ni selepas KSSM, setiap tahun soalannya akan daripada bab yang berlainan. Walau bagaimanapun kita boleh kajilah apakah bab yang lebih banyak atau lebih kerap keluar tu dan kita fokus lebih kepada bab tersebut. Sebab bab tersebut mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk muncul lagi. Jadi seterusnya kita akan kajilah. Daripada 4 tahun yang lepas, apakah bab yang selalu muncul untuk bahagian B? Supaya kita letakkan lebih fokus kepada bab tersebut. Jadi daripada 2021 kita perhatikan soalan 11-nya adalah gabungan transformasi, 12 adalah pelan dinamakan, operasi set dan matriks dengan sistem ketaksamaan linear. Jadi daripada 4 tahun ni saya sudah letakkan warna yang sama untuk topik yang samalah. Jadi di sini saya akan bagi tahu apakah topik atau bab yang paling banyak muncul adalah sistem ketaksamaan linear ni. Jadi dia muncul untuk tahun 2021, 2022 dan 2024. Jadi daripada 4 tahun dia muncul untuk 3 tahun. Jadi maklumat ni memberitahu kita secara tersirat ini adalah bab yang paling penting yang harus kita berikan lebih banyak fokus. Jadi pastikan anda tahu macam mana atau apakah kemarin yang diuji. Jadi di sini saya juga kepilkan link untuk soalan tersebutlah yang saya bincang dengan terperinci dalam video siri topik popular kertas 2 matematik SPM. Jadi topik kedua pula adalah serakan data. Cumanya di sini kita akan nampak serakan data tu adalah bezakan kepada terkumpul dengan tak terkumpul. Jadi terkumpul itu maksudnya data itu dalam bentuk selang kelas lah. Manakala tak terkumpul tu dia wujud secara set data sahaja. Jadi anda kena bezakan tu lah. Walaupun anda pastikan kena tahu kiraan iaitu macam mana kita kirakan sukatan tu. Iaitu bermula daripada julat antara kuartal.
Lepas tu mean, variance, sisihan piawai dan macam mana anda bagi tarifan untuk setiap data tersebut. Jadi pastikan anda tahu kiraan. Dan selain tu, anda juga perlu tahu lukisan tu. Jadi untuk sekatan data terkumpul, sehingga sekarang ni topik yang paling popular tu adalah poligon kekerapan. Jadi anda pastikan tahu macam mana lukiskan poligon kekerapan, histogram longgokan, ogive dan juga plot kotak. Jadi biasanya kalau dia bukan kiraan, dia akan keluarkan lukisan. Jadi pastikan dua-dua tu anda kena tahu. Selepas tu, anda juga perlu tahu operasi set. Juga muncul 3 kali daripada 4 SPM yang lepas. Jadi operasi set ni pastikan anda tahu macam mana senaraikan unsur, macam mana anda lukiskan gambar raja Venn diagram dan macam mana dapatkan maklumat tu daripada gambar raja tersebut. Jadi ini adalah 3 topik yang paling utama yang pernah muncul untuk 3 daripada 4 tahun. Selepas tu, kita lihatlah topik yang muncul 2 daripada 4, iaitu gabungan transformasi. Jadi pastikan anda tahu 4 jenis transformasi itu, iaitu 3 daripada bab 11 tingkatan 2 dan 1 daripada tingkatan 5. Jadi anda kena tahu gabungan transformasi, iaitu kena tahu macam mana lukis, mana-mana huraikan, dan dapatkan maklumat yang lain seperti congruent, isometri dan sebagainya. Seterusnya kita juga ada bab yang popular iaitu matrix. Jadi pastikan anda tahu macam mana tuliskan persamaan linear serentak dan macam mana selesaikannya dengan kaedah matrix. Dan jangan lupa juga anda juga kena mahirkan diri dengan gunakan penggantian atau penghapusan tersebut. Selepas tu akan ada topik seperti kewangan iaitu cukai pendapatan yang merupakan topik popular. Jadi selain tu, kalau anda sudah belajar yang lebih kerap keluar tu, anda juga belajarlah topik yang dalam warna hitam ni sebab dia pernah muncul sekali. Jadi anda pastikan kena tahu yang pelana kewangan, lepas tu rangkaian, graf trigonometri, persamaan garis lurus. Pelana nuakan ni setakat ni dia sudah kurang popular lah berbanding dengan lepas. Jadi ini adalah bab yang paling penting yang anda harus fokus lebih dahulu. Terutamanya yang saya warnakan tu sebab dia pernah muncul lebih daripada sekali. Jadi itulah perkongsian hari ini, iaitu topik apa yang anda harus letakkan lebih banyak fokus. Jadi untuk matematik SPM ini, kita memang jangan hanya fokus kepada sesuatu bab sajalah, tetapi kita fokus lebih kepada bab yang selalu muncul itu supaya kita lebih bersedia terhadap bab tersebut. Jadi itu sahaja nasihat saya lah, iaitu anda letakkan fokus kepada bab yang lebih popular. Jadi macam mana kita nak buat persediaan tu, kita kaji kemahiran yang biasa diuji tu dan kita buatlah banyak-banyak soalan untuk kemahiran yang berkaitan tersebut. Jadi di sini saya harap anda mesti kena gunakan masa itu dengan sebaik mungkin dengan cuba latihan dan anda buatlah sebanyak persediaan yang boleh. Jadi itu saja untuk nasihat saya kali ini. Jadi sekian terima kasih, kita jumpa lagi.